Saya Cik Nak binti Daud, berumur saya 71 tahun. Saya dah 3 tahun ada masalah thyroid. Awalnya saya rasa tidak kisah sangat. Saya fikir saya terlalu penat. Berat badan saya selalu turun naik. Kadang-kadang turun mendadak, kadang-kadang naik mendadak. Badan cepat letih, lesu sepanjang hari. Kadang-kadang saya berpeluh lebih daripada biasa. Rasa panas tak tentu pasal walaupun di dalam bilik aircon. Tangan saya selalu menggigil. Emosi tidak stabil. Bukan saja saya perasan, keluarga dan anak-anak pun nampak perubahan saya. Ada yang tegur saya muka semakin ceku. Ada yang cakap saya nampak lesu dan selalu termenung. Saya mula rasa hidup tak normal. Saya rasa hilang keyakinan diri. Saya buat pemeriksaan di hospital. Doktor sahkan saya ada masalah thyroid. Saya mula rasa gelisah. Doktor bagi ubat untuk mengawarkan keadaan. Saya ulang-alik membuat check-up. Bacaan thyroid tidak stabil. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bila terlalu tinggi, doktor cakap ada risiko masalah jantung. Perlu dibedah jika makin teruk. Saya mula fikir sampai bila saya nak terus bergantung pada ubat. Saya cari ikhtiar lain. Jumpalah kapsul saran semut. Kawan saya perkenalkan produk saran semut ni. Katanya dah ramai sihat. Masalah thyroid makin baik. Saya ambil keputusan mencuba. Saya mula 2 kapsul pagi, 1 malam. Dalam masa yang sama, saya jaga pemakanan. Pastikan minum air secukupnya. Selepas beberapa bulan, saya dapat perubahan yang besar. Bulan pertama dan saya tak lagi letih dan lesu. Bulan ketiga, saya buat follow-up. Bacaan thyroid mula stabil. Doktor sendiri nampak perubahan saya. Berat badan tak turun naik lagi. Saya lebih sihat. Tangan dah tak menggigil lagi. Saya nampak lebih segar dan ceria. Saya lebih rasa yakin diri. Kawan saya nampak perubahan saya. Kalau tuan-tuan ada masalah thyroid, tolong jangan biarkan berterusan. Ikhtiar sekarang. Saya dah nampak perubahan positif dan saya dah sihat. Saya suruhkan gunakan saran semut ini. Saya masih follow up dengan doktor, tapi produk ni bantu saya lebih sihat dan bertenaga. Jangan tunggu sampai makin teruk. Saya kembali sihat, tuan-tuan pun boleh sihat seperti saya juga.